Salam guys. Okey, hari ni kita nak melawat lah kebun tebu. Tak saja melawat kan sebab semalam hujan. So hari ni korang berpeluang nak tengok. Saya akan cerita sikit tentang tebu pengenalan tebu moris, tebu telur. Okey, tebu apa yang saya tanam lah. Ada yang saya tanam tebu telur, tebu moris, tebu ratna. Tebu apa lagi? Itulah. Tebu mutiara pun ada tau, tebu saloma, tapi tak apa nak besar sangat lah. Okey, jom pelan-pelan kita kayuh. Okey. Okey guys, ini tebu moris tau. Dia dah siri kedua ni, kecil sikit lah. Okey, sambil-sambil tu kita buang daun lah kan. Tebu moris ni guys, kalau korang tahu dia punya bulu miang ni, cukup tajam tau. Kalau kena tangan pun boleh luka ni tau. Jadi kita buang sikit lah daun-daun dia Okey. Ini pun sekitar tebu moris, sampai boleh tengok korang boleh tengok tebu moris. Ni boleh tahan juga besar dia. Dan ni paling menarik ni. Saya tanam sekali tebu moris dan saya letakkan juga hampa boleh tengok. Tu dia, alamak. Tebu moris ada bersama dengan tebu ratna saya tanamkan sekali. Okey, tebu ratna dan tebu moris saya tanam sekali biar dia hidup bersama-sama, tidak mengira warna kulit. Okey guys, korang tengok. Ini lagi menarik, besar saiz dia. Korang boleh tengok ni saiz dia besar. Yang tadi tu tebu yang hitam tu tebu ratna tau. Saya tanam sekali ratna dengan moris. Alhamdulillah dia boleh hidup. Tebu ni tak ada masalah tau. Kita tanam dia sekali dengan lain-lain jenis pun tak apa. Ada juga yang saya tanam tebu telur dengan tebu moris, tebu telur dengan tebu ratna. Boleh hidup walaupun berlainan kulit. Ni tengok saiz dia besar-besar guys. Padu. Ada lagi tau. Ini lagi menarik. Ini kalau korang tengok, besar dia. Tengok tebu ratna warna hitam ni. Okey. Tebu ratna warna hitam ni. Ni tebu moris. Dia boleh hidup sekali. Kita buang lah. Ni tebu ratna ni dia punya miang pun boleh tahan juga macam moris. Kasar juga. Keras jugalah kan. Kita tak pakai glove hari ni, jadi pakai sabit je lah kan. Santai-santai guys di kebun tebu. Inilah kan kehidupan orang penanam tebu ni. Penanam tebu ni guys, dia nak menunggu hasil tu 8 bulan tau. Bukannya jangka masa yang pendek tau. Jangka masa yang boleh tahan lama jugalah. So berbagai-bagai rintangan yang perlu dihadapi oleh penanam tebu ni. Ni ratna saja. Alhamdulillah dia naik. Ini dah siri kedua tau. Hari tu bulan puasa kita dah tuai. Dah ambil hasil dah. Ni siri yang kedua lah. Okey, nak menunggu dia kita boleh harvest hasil dia memakan masa 8 bulan. Berbagai-bagai musim. Ada musim hujan, kadang-kadang tu musim hujan yang berterusan, banjir lagi kan, tebu sengit dengan angin kuat lagi. Begitulah rintangan dan halangan untuk menanam tebu ni. Okey, tebu moris ni, kalau yang korang tengok ni ni tebu moris ni kan. Tebu moris ni dia rasa dia manis, tapi tidak beraroma lah. Okey. Dia rasa manis dan tidak beraroma, dan air dia tak banyak macam tebu telur. Okey. Manakala tebu hitam pula, tebu hitam ni dia manis, beraroma, aroma yang tersendiri. Dia aroma dia berbeza daripada aroma tebu telur. Sedap. Aroma dia memang sedap. Ada penggemar-penggemar tebu hitam memang dia akan, bila dia cari peniaga tu jual tebu hitam, dia akan datang situ je. Walaupun dia tak tahu tu tebu apa kan. Kadang-kadang setengah orang dia tak tahu. Dia cuma tahu air tebu je kan. Jadi bila dia beli air tebu dekat kedai mesin air tebu ratna, rasa dia beraroma. Kemudian dia cuba pula, dia beli pula di kedai B di tempat lain lah kan. Kedai B mesin tebu menggunakan tebu tebu moris contohlah kan. Jadi rasa dia lain. Dia akan komplain tau. Setengah customer, kenapa saya beli tebu kat sana lain, kat sini rasa lain kan.
Dia sebenarnya bukannya masalah pada proses pembuatan tu, tapi tebu tu sendiri. Setengah orang memang takkan tahulah. Dia tak tahu, dia cuma tahu tebu saja. Tebu ni guys, memang rasa dia, setiap tebu ada rasa yang tersendiri, rasa berbeza lah. Okey, ada orang penggemar tebu telur. Tebu telur ni tidak terlalu manis dan tidak terlalu tak ada pahit kan, tidak terlalu manis lah. Tapi macam saya suka campurkan tebu telur dan tebu manis untuk mendapatkan kemanisan dia lah. Okey, dan tebu telur ni ada aroma tersendiri. Okey. Okey guys. Kita santai-santai lagi, sambung lagi di tebu telur ya kan. Yang kita lagi Okey, terima dulu.